Ada orang yang minta dihidupkan ataupun dipanjangkan umur supaya nak bersedekah. Subhanallah. Sangat rugi lah tuan-puan kalau sebabkan satu orang yang ada masalah sebagainya, satu madrasah yang sebagainya, tuan-puan jangan sebabkan satu je kita berhenti terus buat amalan ibadah sedekah ni tuan-puan. Betapa hebatnya sedekah ni sehingga dalam Al-Quran sebut ada orang yang minta dihidupkan ataupun dipanjangkan umur supaya nak bersedekah. Subhanallah. Hebat sedekah ni tuan-puan. Moga-moga tuan-puan saya juga dan anda bersama-sama dalam projek ini, dalam projek Kompleks Pendidikan Al-Quran Asdaq ini dapat jayakan dengan cepat. Moga ramai ibu ayah warga emas dapat kita selamatkan, dapat kita bantu insya-Allah sebelum mereka menutup mata, sebelum mereka meninggalkan dunia dalam keadaan insya-Allah faham ataupun selesai kewajipannya dan perbaiki ibadah-ibadahnya insya-Allah tuan-puan. So mari tekan link di bawah macam mana nak tahu perkembangan tentang Kompleks Pendidikan Al-Quran Asdaq ataupun Kompas ni. Tekan link di bawah. Macam mana nak menyumbang, tekan di bawah tuan-puan insya-Allah. Lebih baik ataupun lagi bagus boleh sebar-sebarkan, kalaupun kita tak mampu nak menyumbang tak apa. Tekan ataupun sebarkan pada sahabat-sahabat dan kawan-kawan kita yang mungkin nak membantu projek pendidikan Al-Quran Asdaq insya-Allah tuan-puan. Tekan link di bawah sekarang.